memang ada pengalaman dalam crime investigation department tu. Tok beritahu Kak Ali tadi tu pergi dekat di Tawau nak turunkan crime. Sekarang tu ada masalah yang satu Malaysia pun tahu lah. Makin menjadi-jadi lah. Kes buli, budak-budak sekolah rogol, siap masuk dalam kelas, ambil video beramai-ramai. Ada yang paling menyedihkan, kita tak pernah sangka lah. Dekat Malaysia ni, ada pembunuhan dalam sekolah. Tikam tu. Tu ada pengalaman nak handle kes yang macam ni dulu. Lepas tu kita sentuh pasal yang kes ni. Ini kes yang melibatkan jenayah kekerasan. Okay. Violent crime ni, semua PDRM tak kira apa jabatan akan all out. Tapi sekarang ni, apa yang highlight sekarang ni, nampak viral lah. Okay. Bila ada melibatkan bawah umur, pelajar sekolah. Dan crime ni is already transform. Okay. Dulu di luar, sekarang dalam sekolah. Yeah. Kalau kita lihat memang membimbangkan. Cukup membimbangkan. Okay. Tapi dalam konteks siasatan jenayah itu tidak ada pengecualian. Kalau bawah umur terlibat, dan dia dianggap sebagai kriminal. Hanya dia dianggap sebagai pesalah bawah umur. Yang mana ada prosedur-prosedur dia yang perlu kita laksanakan. Tapi kita kena tengok bagaimana sekarang ni boleh bunuh dalam sekolah. Macam mana boleh jadi bully dalam sekolah. Kan? Dulu cikgu pun boleh belasah budak murid. Kan? Ini human right, cerita human right, hak asasi, cikgu pun tak boleh pukul. Ada pula keadaan cikgu memukul, tak ada peri kemanusiaan pula. Pukul ikut hati. Terlebih pula. Terlebih pula jadi benda subjektif. Yeah. Jadi sekarang ni dah jadi macam, let us go lah. Ikut undang-undang yang ada. Dengan keadaan semua free access to web. Budak-budak terdedah dengan exposure. Porno lah. Whatever. Kita welcome semua. TikTok, IG apa semuanya. Masyarakat kita tak ready, bos. Even game-game yang melibatkan violence. Banyak berlaku ni. Orang selalu main pula tu. Selalu main pula tu. Dah jadi common pula tu. Budak-budak kecil main tembak-tembak tu. Orang terdedah. Deterrent benda ni, kita nak takutkan benda ni supaya tak berlaku melalui penguatkuasaan. Dan kita nak kena pergi touch up pula, letak polis di sekolah. Ini antara inisiatif yang kita buat lah. Tak apalah. Melalui pegawai perhubungan sekolah, kita ada pegawai jaga sekolah, nak kena jaga cikgu dia, jaga murid dia, jaga asrama dia. Benda-benda begini yang patut kita buat. Tapi hakikatnya, ianya bermula, it started at home. Daripada rumah, daripada masjid, daripada pendidikan awal. Contohlah kes bunuh. Kes bunuh ni, boleh tak saya cakap jenayah kes bunuh ni yang boleh dicegah? Suami nak bunuh isteri, baru berlaku. Betul. Dengan anak sekali. Dengan anak sekali. Cegah je dalam rumah. Dalam rumah dia. Melalui pencegahan, kesedaran, melalui pemikiran, keagamaan. Sebab dalam tu ada domestic violence. Dan memang polis tak ada kuasa dalam rumah. Dalam rumah. Di setiap sekolah ni, kita ada pegawai perhubungan sekolah. Pegawai perhubungan sekolah ni, kalau di KL ni ada, setiap sekolah tu ada pegawai perhubungan sekolah. Dia panggil school liaison officer lah. Pegawai polis. Dia akan bersama dengan pihak sekolah. Dia akan memantau program sekolah. Masalah-masalah disiplin, polis akan dengari. Tapi sekarang ni, saya punya approach, di bawah KL ni lebih agresif, double, triple lah. Maknanya pegawai perhubungan sekolah tu bukan saja nak tengok sekolah, melawat. Dia nak kena jaga sekolah tu siang dan malam. Dia kena tengok cikgu, dia kena tengok program sekolah, dia kena tengok student, dia kena tengok asrama. Semua. Even kalau pagi pun saya nak dia pergi sekolah, dia tengok keadaan lalu lintas, minta trafik bantu. Kalau ada budak-budak yang pergi sekolah tak ada bawa lesen apa semuanya, dia yang execute. Dia akan kuasakan undang-undang. Dia akan jaga sampai ke rumah pengetua, cikgu-cikgu punya masalah, dia akan jaga. Ini yang dia panggil polis bersama masyarakat. Polis bersama masyarakat. Melalui platform sekolah. Dia panggil pegawai perhubungan sekolah. Pada saya, semua orang kena mainkan peranan. Dan kalau ibu bapa kita pun tak boleh nak monitor anak-anak, what do you expect? You nak pihak sekolah jaga you punya anak? Kalau nak pihak polis saman dia punya anak baru nak berubah. Jadi benda tu semua kena sama-sama mainkan peranan. Mungkin sekarang budak-budak sekolah ni kan, diorang tak takut. Dia cikgu kata, dengan saya nak cakap pun tak nak dengar. Dia kata, so budak-budak pergi sekolah, diorang tak takut. Mungkin diorang tak tahu tu. Kalau dia buat benda ni, apa implikasi dia? Jadi kalau macam budak-budak ni terlibat dengan keadaan-keadaan begini, hukumannya sangat jelas. Sama seperti mana orang dewasa. Budak-budak kita ni memanglah tak faham. Tapi tanggungjawab kita memberi kepahaman kepada dia lah. Pihak sekolah, pihak penguatkuasaan, ibu bapa,
media sosial, semua memainkan peranan. Kan? Mungkin orang tak tahu tu. Mungkin yang acak-acak bully atau acak-acak gangster dekat sekolah ni ataupun dia rasa dia something lah. Dia ingat dia akan terlepas daripada benda ni. Kalaulah seseorang, satu individu pelajar ni lah, dia buat satu kesalahan yang berat. Macam baru-baru ni yang dekat PJ berlaku tu kan. Apa sebenarnya langkah pertama? Mungkin Tok tak boleh nak beritahu in detail. Tapi dari segi prosedur polis, apa yang jadi dekat orang pesalah tu dulu? Apa yang boleh kita buat? akan tangkap, kita akan sosial, kita akan belasah cukup-cukup untuk dapatkan keterangan daripada dia. Kita akan kumpul semua evidence dan pastikan dia disabitkan dengan kesalahan. Maknanya siasatan is very comprehensive. All out towards suspect. Sekarang suspect ni sekolah. Bukan Pelajar sekolah. 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 Jadi maknanya kita akan buat segala-galanya ikut perundangan dan pastikan dianya disiasat dan dituduh. Dituduh tu dibawa ke bunuh tu. Ya, bunuh orang tu satu hal. Akan beri kesan kepada dia punya relatif, mak bapak dia, adik-beradik dia. Akan beri kesan kepada jiran-jiran dia. Jadi ini benda ni akan memberi kesan kepada sekolah tu sekalipun. Pengalaman Tok sendiri lah. Mungkin Datuk boleh cerita kes-kes yang pernah Tok handle waktu Tok bawah dalam CID dulu kan. Apa yang boleh, kau jangan rasa jadi gangster ni style. Kau jangan rasa jadi something ni orang respect kau. Bila dah terlibat dengan jenayah ni, dia akan bersama dengan environment penjenayah. Bila polis melaksanakan operasi-operasi jenayah berat, ada yang ditembak mati. Dalam sepanjang pengalaman saya pun, dah beratus ditembak mati. Daripada beratus yang ditembak mati ni, ada juga yang kita lihat mereka ni sebenarnya tak adalah kata king sangat pun. Kan? Masih boleh dihandle. Tapi mereka terlibat dengan jenayah-jenayah sebegini, so diorang sungguh menduka citakan kita lah. Ya, Very sad lah kita terima kan. Banyak benda lain yang boleh buat kan. Betul. Itu yang benda-benda kecil pun kadang-kadang undang-undang, sekecil-kecil undang-undang kalau kita tak boleh patuh, macam mana? Back to basic. Back to basic. Back to basic. Kan? Patuh peraturan lalu lintas, sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Kalau tak boleh nak patuh lampu merah, KL citizen, kata moden, memang kita faham. Bukan semua puas hati, bukan semua orang suka, ada yang tak suka. Terutamanya pokok kuasa undang-undang. Kita nak kuasakan undang-undang ni. Betul. Enforce. Enforce. Man. Mana orang suka? Mana orang suka? Dah biasa tak pakai helmet. Ya. Sekarang kita nak paksa pakai helmet pun dia bebel. Angin pula. Angin pula. Dan kita bagi saman, maki pula, marah pula kan. Tapi takkan kita nak bagi advokasi je, noti. Sampai bila nak berubah? Kena enforce lah. Kena enforce lah. So semua kena bagi support lah. Betul. Harap lah. Lepas 6 bulan ni jumlah saman yang dikeluarkan terhadap pematuhan undang-undang ni sikit lah. Berkurang kan? Barulah nampak masyarakat kita berubah. Betul. Kalau tak, I'm going to enforce the whole year. Budak-budak pun akan penat bagi saman. Orang pun terima saman tak boleh nak bayar. Jadi benda ni tak tahulah end up kat mana. Kita harap satu yang baik berlaku di masa hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jom kita pergi minum kopi dulu. Jom. Tok Blade dah tak tahan kopi ni.